Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk satu akuarium yang saya set up untuk ikan cana jenis red barito. Ini saya beli dah seminggu lah dalam jagaan saya, dan ikan dah mula beradaptasi dan berada dalam keadaan baik. Dia dah mula nak berenang-berenang macam tu. Akuarium ni bersaiz 2 kaki 2 kali 1. Jadi akuariumnya besar lah. Ikan ni pun sangat kecil sebenarnya. Untuk setup ni saya gunakan trickle filter 3 tingkat macam ni. Dekat bawah ni ada satu pump kecil je ni untuk sistem filter lah. Saya pelihara dalam air yang jernih je macam ni. Dengan bawah dia saya letakkan pasir Chinese red. Pasir merah ni bukan pasir malang, Chinese red. Dan background dia, keliling dia memang saya letak warna putih untuk ikan ni lah. Dan di bahagian atas ni saya DIY penutupnya, sebab saya beli akuarium tak ada penutup. Jadi saya buat satu lock kat sini untuk tutup lah. Dekat sini ada satu ada saya pasang encel, jadi benda ni sebenarnya boleh dibuka-buka. Kalau nak bersihkan akuarium, saya tinggal singkap je benda tu. Macam tu. Untuk ikan ni saiznya memang sangat kecil, baby, lebih kurang dalam 3 inci gitu. Untuk buat masa ni dia belum nak lagi main fly tangan kan, dia masih takut lagi. Dia masih takut lagi lah. Tapi ikan okey je, tak ada masalah pun. Kalau saya guna penyepit yang saya bagi makan selalu ni, dia aktif je, dia nak kejar-kejar. Tapi kalau untuk tangan ni dia belum lagi lah, belum nak lagi. Ni mungkin ambil masa lah. Tapi kalau saya gunakan penyepit macam ni, dia tahu kan saya selalu bagi makan penyepit ni. Jadi dia aktif lah. Nanti sikit-sikit lah, slow-slow saya akan ajar dia main fly tangan pula. Itu je lah. Untuk makanan saya cuma bagi makan ulat roti je dulu. Kadang-kadang saya bagi pellet, tapi pellet dia tak nak makan lagi lah. Dia belum nak lagi makan pellet. Dia nak kena ajar juga ni, nak kena train dia daripada kecil ni, nanti dia, supaya dah senang lah. Besar nanti dah tak perlu susah-susah, dia makan je pellet. Macam ni lah keadaan dia. Ikan ni okey. Untuk bar dia apa semua tu saya pun tak pastilah, simet ke apa ke kan. Tapi okey lah, ikan aktif, sehat saja, tak ada apa-apa masalah. Saya rasa inilah saja setakat video saya untuk kali ini. Pandangan saya pun dah lama tak buat video, jadi nak bercakap pun dah mula kekok. Peralatan-peralatan yang biasa saya gunakan untuk saya record video dan sebagainya, edit video tu pun ada yang dah rosak dan ada yang saya dah jual semua kan. Jadi nanti insyaAllah akan datang, nanti saya akan cuba update video sekerap mungkin lah. Semoga ikan ni nanti dapat membesar dengan jayanya. Dan saya akan update lagi video untuk channel ni seterusnya nanti, perkembangan dia kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.